wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Hazwani binti Muhammad Syukri dari Sekolah Menengah Kebahasaan Sultanah Bahiyah akan mengajar murid-murid semua bab 8, subtopik 8.4 kegunaan sinaran radioaktif dalam bidang arkeologi atau geokronologi. Mari kita belajar bersama-sama. Tahukah murid-murid semua, pada tahun 1999, sekumpulan ahli arkeologi menemukan mumia 3 kanak-kanak di puncak gunung berapi Yuyayako berhampiran sepadan Argentina, Chili. Hasil kajian mereka, kanak-kanak ini dipercayai berusia 500 tahun dan merupakan korban bagi ritual keagamaan pada zaman Empayar Inca sekitar tahun 1500 Masihi. Pada pendapat murid-murid semua, apakah kaedah yang digunakan ahli arkeologi bagi menentukan umur mumia ini? Adakah sinar radioaktif terlibat dalam kaedah ini? Mari kita belajar dengan lebih lanjut bersama cikgu. Sinaran radioaktif memainkan peranan penting dalam arkeologi dan geokronologi. Sinaran radioaktif ini digunakan bagi menentukan umur sesuatu bahan atau objek purba. Seperti yang murid-murid semua tahu, di dalam udara terdapat atom karbon, molekul karbon. Terdapat 2 jenis karbon, iaitu karbon 12 dan juga karbon 14. Karbon 12 adalah stabil, manakala karbon 14 adalah yang radioaktif. Bagaimana karbon 14 yang radioaktif ini terhasil di dalam udara? Di dalam udara terdapat sinaran kosmik yang bertenaga tinggi. Sinaran kosmik ini menghentam atom dalam atmosfera dan menghasilkan neutron yang juga bertenaga tinggi. Neutron ini kemudiannya menghentam atom nitrogen 14 lalu menghasilkan karbon 14 dan 1 proton. Karbon 14 kemudiannya teroksida kepada karbon 14 dioksida dan diangkut ke lapisan atmosfera yang lebih rendah. Pokok kemudian menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Nisbah karbon 14 kepada karbon 12 yang diserap oleh pokok adalah sama dengan nisbah karbon 14 kepada karbon 12 di dalam atmosfera. Haiwan dan manusia pula menyerap karbon 14 melalui rantai makanan. Bagi organisma hidup, karbon dioksida diserap dan dibebaskan oleh badan organisma. Oleh itu, peratus karbon 14 dalam tisu organisma tidak berubah sepanjang hayat. Walau bagaimanapun, apabila organisma mati, karbon 14 dalam tisunya akan berkurang dan mereput. Proses pereputan ini akan memancarkan sinar beta dengan separuh hayat 5,700 tahun. Maka dengan mengukur kereaktifan karbon 14 dan membandingkan nisbah karbon 14 kepada karbon 12, dan membandingkannya dengan sampel standard, usia sesuatu organisma dapat ditentukan. Sebagai kesimpulan, kegunaan sinar radioaktif dalam arkeologi dan geokronologi adalah sangat penting bagi kita memahami sejarah lalu tentang bumi kita, seperti objek prasejarah dan juga haiwan purba. Sebelum kita berakhir, mari kita menjawab beberapa soalan uji minda. Soalan pertama, terangkan bagaimana sinaran radioaktif dapat membantu ahli arkeologi menentukan usia fosil. Jawapan, apabila sesuatu organisma mati, isotop radioaktif seperti karbon 14 mula mereput. Ahli arkeologi dapat mengukur baki karbon 14 yang ada di dalam fosil dan menentukan nisbahnya kepada karbon 12. Kemudian nisbah itu dibandingkan nisbah dalam sampel standard bagi menganggarkan usia fosil itu. Soalan seterusnya, soalan kedua, adakah kaedah pentarihan karbon 14 sesuai digunakan bagi sampel melebihi usia 60,000 tahun? Terangkan. Jawapan, tidak sesuai kerana sampel yang lebih tua mempunyai karbon 14 yang sedikit untuk dianalisis dan sukar untuk memberikan keputusan yang lebih tepat. Sekadar itu sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.